Hari ni Pak Din nak tunjuk jediaan tanah dalam polybag. Ini Pak Din ada masa. Jadi biasa Pak Din beli saja direct terus. Yang lepas ni Pak Din beli saja dekat nursery Tok Ayah. Tapi hari ni Pak Din buat sebahagian buat sendiri, tapi masih lagi beli dengan nursery Tok Ayah. Sebab apa? Pak Din nak guna tanah lain di bawah dia, kemudian di atasnya tanah yang Pak Din beli dekat nursery Tok Ayah. Dan juga ada sebahagian Pak Din campur sendiri. Tengok ni. Yang ini Pak Din ada campur sendiri ya. Tanah ni kira tanah rawa padi yang kering. Tanah dia kategori tanah top soil. Lepas tu Pak Din campur sekam padi. Kemudian Pak Din campur dengan kokopit. Nisbah dia biasanya 6 guni top soil. Biasanya Pak Din akan guna kokopit 1 guni. Kemudian sekam padi bakar 2 guni. Tapi sekam padi bakar tu kita dah rendam dengan asid amino lah. Kemudian kita akan campur dengan aja soil amendment ni, tawikun. Tawikun ni penting lah sebab tawikun ni dia dah lengkap kat sini. Dia ada asid amino, humic acid, apa semua dia. Ketosan dia ada dekat sini, you tengok ni. Jadi dia memang bagus untuk tanah sebab apabila kita guna tawikun, tanah gembur. Tanah gembur dan sentiasa kita boleh ulang balik tanah tu. Cuma kita kena touch up dengan baja tawikun dan juga baja yang kita minat. Terpulang baja apa yang minat, you boleh guna campuran. Tapi asas tu mesti ada guna baja tawikun. Tapi terpulang masing-masing. Pak Din memang pengguna Tegar baja tawikun. Pak Din bukan penjual, tapi siapa nak beli boleh jumpa Pak Din, dan dekat beg kuning Pak Din pun boleh beli. Tapi memang Pak Din pengguna. Bila pengguna ni, saya cakap terang, saya ni mengguna dan saya lihat resultnya lebih daripada 12 tahun Pak Din dah guna. Jadi alhamdulillah, pokok-pokok yang Pak Din tanam, baik kelapa sawit, pisang ke, macam-macam lagi yang Pak Din tanam, alhamdulillah hasilnya memuaskan, rasanya sedap. Yang penting apabila kita menggunakan produk tawikun, sebahagian kita guna produk lain juga, tak kisah. Tapi apabila kita guna tawikun, buahnya tahan lama, buah nampak segar dan juga rasanya sedap setakat ni. Pak Din akan teruskan. Dia tengok ni, kita akan sediakan polybag ni. Ini kita nak tanam Mardi Sweet lah. Ni Mardi Sweet yang kita akan tanam. Sebelum Pak Din tambah dengan tanah yang Pak Din beli, Pak Din gunakan tawikun soil amendment, tapi yang ini adalah Smart Blue. Yang kat sini ada boron. Biasa Pak Din akan olah-olah lah ya. Tadi Pak Din akan letak sini lebih kurang 20 gram. Lepas tu baru Pak Din letak tanah campuran daripada nursery Tok Ayah. Dia tak sini, dia sini.